Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustaz Hazli dan rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nama saya Syaza Sofia binti Ismail dan ini merupakan tugasan 3 bagi kursus PIMK 3423 Akidah Islamiah. Pada hari ini saya akan membentangkan satu isu kontemporari dalam Islam iaitu derma organ dengan memfokuskan kepada aplikasi makasih syariah dan prinsip hak asasi manusia menurut perspektif agama Islam, khususnya dalam konteks kemajuan sains dan perubatan moden. Topik ini sangatlah bermakna kerana ia melibatkan persoalan nyawa manusia, maruah insan serta kefahaman umat Islam terhadap hukum syarak dalam menghadapi perkembangan teknologi perubatan pada masa kini. Dalam zaman serba moden ini, seiring dengan kemajuan sains perubatan yang semakin pesat, pelbagai kaedah rawatan moden telah diperkenalkan bagi menangani masalah kesihatan yang sangat kritikal termasuklah pemindahan dan pendermaan organ untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Derma organ kini diiktiraf sebagai salah satu solusi penting kepada pesakit yang mengalami kegagalan fungsi organ seperti buah pinggang, hati dan jantung, terutamanya apabila rawatan konvensional tidak lagi berkesan. Walau bagaimanapun, dalam kalangan umat Islam, isu derma organ ini sering menimbulkan perbahasan dan kekeliruan kerana ia melibatkan anggota tubuh badan manusia, sama ada ketika individu masih hidup ataupun selepas kematian. Jadinya, penilaian terhadap amalan derma organ perlulah diteliti secara lebih mendalam berpandukan kerangka Islam, terutamanya dari sudut akidah serta aplikasi makasih syariah. Derma organ boleh ditarifkan sebagai satu proses pemindahan organ atau tisu daripada seseorang penderma kepada individu lain yang memerlukan rawatan perubatan demi kelangsungan hidup atau peningkatan tahap kesihatan mereka. Pendermaan ini boleh berlaku dalam dua keadaan utama iaitu pendermaan semasa hidup seperti pendermaan buah pinggang serta pendermaan selepas kematian yang tertakluk kepada persetujuan penderma sebelum mereka meninggal dunia atau mendapat keizinan daripada pihak waris itu sendiri. Pada asasnya, tujuan utama derma organ adalah untuk menyelamatkan nyawa pesakit dan mengurangkan penderitaan akibat penyakit kronik serta meningkatkan kualiti hidup mereka agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih normal. Namun begitu, dalam konteks agama Islam, amalan derma organ tidak boleh dinilai hanya berdasarkan manfaat perubatan semata-mata. Sebaliknya, ia perlulah diteliti secara menyeluruh dari sudut hukum syarak, prinsip akidah serta nilai kemanusiaan yang menekankan maruah dan kehormatan seorang insan. Dari sudut akidah Islam, manusia diciptakan sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi dengan tanggungjawab untuk memelihara diri, agama serta kesejahteraan sesama manusia. Setiap anggota tubuh badan manusia merupakan amanat terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan milik mutlak individu. Justru, ia tidak boleh diperlakukan sesuka hati tanpa batasan syarak. Walau bagaimanapun, Islam amatlah menggalakkan umatnya untuk melakukan amalan kebajikan dan membantu antara satu sama lain, khususnya dalam perkara yang membawa manfaat yang sangat besar kepada kehidupan manusia, selagi ianya tidak bercanggah dengan prinsip dan hukum syariat. Dalam hal ini, derma organ boleh dianggap sebagai salah satu bentuk amal kebajikan dan sedekah jariah kerana ia berpotensi menyelamatkan nyawa serta mengurangkan penderitaan seorang pesakit, dengan syarat ianya adalah secara sukarela dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Taala dan mematuhi segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Sehubungan dengan itu, pemahaman tentang konsep makasih syariah menjadi sangat penting dalam menilai isu derma organ secara lebih menyeluruh. Makasih syariah merujuk kepada objektif utama pensyariatan hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan manusia dalam semua aspek kehidupan. Para ulama telah menggariskan 5 tujuan utama makasih syariah iaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Konsep ini berperanan sebagai kerangka asas dalam menangani isu-isu semasa termasuklah dalam bidang sains dan perubatan kerana ia membolehkan hukum Islam
diaplikasikan secara lebih fleksibel, praktikal dan relevan mengikut keperluan semasa tanpa menjejaskan prinsip asas syariat serta nilai akidah Islam. Secara umumnya, hukum derma organ dalam agama Islam adalah harus atau dibenarkan. Namun, ia tidak bersifat mutlak kerana tertaluk kepada beberapa syarat yang ketat bagi memastikan ianya tidak bercanggah dengan prinsip syariat yang sebenar. Hal ini kerana dalam Islam, tubuh badan manusia merupakan amanah terbesar daripada Allah dan sebarang tindakan terhadapnya perlulah dilakukan dengan penuh tanggungjawab serta mematuhi hukum syarak. Antara syarat utama yang perlu dipatuhi ialah pendermaan tersebut tidaklah boleh mendatangkan kemudaratan kepada si penderma, khususnya dalam kes pendermaan semasa hidup. Prinsip ini selari dengan kaedah fiqh la darar wala dirar yang bermaksud tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain. Selain itu, keizinan penderma atau waris adalah sangat penting bagi memastikan tiada unsur paksaan atau penindasan berlaku, sekaligus menjaga hak dan maruah individu itu sendiri. Seterusnya, Islam juga melarang keras sebarang bentuk jual beli organ kerana ia boleh membawa kepada eksploitasi manusia dan merendahkan nilai kemuliaan seorang insan. Oleh itu, derma organ mestilah dilakukan secara sukarela dan berlandaskan niat untuk membantu, bukan untuk mendapatkan keuntungan semata-mata. Dalam hal ini, niat memainkan peranan yang sangat penting kerana setiap amalan dalam Islam dinilai berdasarkan niat seseorang itu sendiri. Dari sudut tujuan pula, derma organ hanya dibenarkan jika ia benar-benar bertujuan untuk menyelamatkan nyawa atau mengurangkan penderitaan seorang pesakit ini bertepatan dengan prinsip maqasid syariah, khususnya dalam aspek menjaga nyawa iaitu hifz al-nafs. Malah terdapat ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa sesiapa yang menyelamatkan satu nyawa seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh manusia, yang menunjukkan betapa tingginya nilai menjaga nyawa dalam agama Islam. Keputusan hukum ini turut disokong oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia yang telah memutuskan bahawa derma organ adalah dibenarkan dengan syarat-syarat yang tertentu yang perlu dipatuhi. Fatwa ini mengambil kira kepentingan menjaga nyawa serta keperluan semasa dalam bidang perubatan. Hal ini menunjukkan bahawa Islam bukan sahaja bersifat syumul tetapi juga fleksibel dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi moden, selagi ianya tidak bercanggah dan melanggar batas syariah. Kesimpulannya, derma organ dalam Islam bukan sahaja dibenarkan, malah boleh dianggap sebagai satu amalan mulia sekiranya dilakukan dengan niat yang betul-betul ikhlas dan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Ia sangatlah mencerminkan keseimbangan antara tuntutan agama, hak asasi manusia dan keperluan kemajuan perubatan dalam kehidupan moden. Pada masa yang sama, derma organ dalam kerangka Islam membuktikan bahawa agama Islam tidak menghalang kemajuan sains dan perubatan, malah bersedia menerima perkembangan teknologi moden yang mampu membawa manfaat yang besar kepada kehidupan manusia. Islam mengiktiraf kepentingan ilmu pengetahuan dan penyelidikan saintifik sebagai wasilah untuk meningkatkan tahap kesihatan serta kesejahteraan masyarakat, selagi pelaksanaannya berlandaskan etika, nilai kemanusiaan dan prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, pemindahan dan pendermaan organ dilihat sebagai salah satu bentuk kerjasama antara ilmu perubatan dan tuntutan syariah dalam usaha menyelamatkan nyawa serta mengurangkan penderitaan pesakit yang berhadapan dengan penyakit kronik. Pendekatan Islam terhadap derma organ juga mencerminkan sifat agama ini sebagai rahmatan lil alamin, iaitu membawa rahmat dan kebaikan kepada seluruh alam tanpa mengira latar belakang manusia. Pada masa yang sama, Islam menekankan keseimbangan antara keperluan duniawi seperti kemajuan sains dan rawatan perubatan dengan tuntutan ukhrawi yang berteraskan akidah, akhlak serta tanggungjawab kepada Allah SWT. Oleh itu, derma organ dalam agama Islam bukanlah sekadar satu prosedur perubatan, tetapi ia juga merupakan salah satu nilai kemanusiaan, kasih sayang
dan tanggungjawab sosial yang selari dengan matlamat syariah serta perkembangan perubatan moden. Jadinya, umat Islam memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan isu derma organ lebih difahami dengan tepat dan tidak disalah tafsir. Hal ini kerana terdapat segelintir masyarakat yang ragu-ragu atau mempunyai persepsi negatif terhadap amalan ini disebabkan kurangnya pendedahan dan kefahaman yang betul. Antara peranan utama umat Islam ialah meningkatkan kesedaran melalui pendidikan dan juga dakwah. Pendedahan tentang hukum derma organ, kepentingannya dalam menyelamatkan nyawa serta kaitannya dengan maqasid syariah perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat yang lain. Dalam masa yang sama, umat Islam juga perlu mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih seperti institusi agama dan pakar perubatan agar tidak terpengaruh dengan pandangan yang tidak tepat, terlebih lagi dengan kewujudan media sosial. Selain itu, umat Islam juga digalakkan untuk mengamalkan sikap prihatin dan bertanggungjawab dengan mempertimbangkan derma organ sebagai salah satu bentuk sumbangan kebajikan. Amalan ini bukan sahaja membantu individu yang memerlukan tetapi juga mencerminkan nilai kasih sayang dan tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Di samping itu, umat Islam juga perlulah menyokong kemajuan sains dan teknologi khususnya dalam bidang perubatan selagi ianya tidak bercanggah dengan prinsip syariah. Pendekatan ini penting bagi memastikan setiap umat Islam tidak ketinggalan dalam arus perkembangan semasa, malah mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama. Kesimpulannya, derma organ menurut perspektif Islam adalah dibenarkan, malah digalakkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak seperti dilakukan secara sukarela, tidak memudaratkan penderma serta bebas daripada unsur paksaan dan penjualan organ. Amalan ini selari dengan prinsip akidah Islam yang menekankan tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah SWT di samping memanfaatkan tubuh badan sebagai amanah dalam melakukan amalan kebaikan. Selain itu, derma organ juga menepati konsep maqasid syariah khususnya dalam aspek memelihara nyawa iaitu hifz an-nafs yang merupakan salah satu objektif utama pensyariatan hukum Islam. Dari sudut hak asasi manusia, derma organ turut menghormati maruah, kehormatan serta kebebasan individu dalam membuat keputusan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan etika agama Islam. Oleh itu, umat Islam perlulah memahami isu derma organ dengan ilmu, kefahaman yang menyeluruh serta kebijaksanaan agar tidak terpengaruh dengan salah faham atau pandangan yang sempit. Pemahaman yang betul akan membolehkan umat Islam untuk membuat keputusan yang tepat sekaligus menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan mencerminkan keindahan ajaran Islam yang sentiasa relevan dalam menghadapi cabaran dunia moden. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.